Pagi tu, angin bertiup perlahan. Macam tahu, hari ni bukan hari biasa. Di lorong sekolah yang pernah riuh, langkah bonda terdengar tenang, tapi syarat dengan kenangan. Senyumannya cukup buat semua rasa dihargai. Dia tak pernah minta dipuja, cuma mahu lihat kami berjaya. Dan hari ini, sekolah yang pernah bonda jaga, belajar melepaskan dengan air mata yang bertahan. Di bumi Kuala Kangsar, lahir seorang insan bernama Yani binti Kimi yang hidupnya ditakdirkan untuk mendidik, membina jiwa, menyemai harapan. 1994, sebuah permulaan. Di SMK Alor Bongsu, bonda melakar jejak pertama sebagai pendidik. Dari guru ke pemimpin, tahun berganti, sekolah bertukar. Namun, kasih dan dedikasi tetap sama. 27 Mac 2023, takdir membawanya ke SMK Baganserai, menyambung perjuangan penuh makna. Di bawah kepimpinannya, sekolah tidak hanya indah, tetapi juga meraih kejayaan gemilang. Keindahan bukan sekadar pada taman dan bunga, tetapi pada hati yang menyemai semangat semua warga sekolah. Ku harungi sekejap, wahai kasih, tunggulah sampai. Bonda, hari ini langit pun seakan menangis, menyembunyikan matahari di balik awan rindu. Langkahmu perlahan meninggalkan kami, namun bayang kasihmu masih bernafas di setiap sudut sekolah ini. Bonda, setiap nasihatmu terukir di hati. Setiap senyum itu penawar duka kami. Dan kini, bila suara itu tiada lagi, hati kami terasa sunyi bagai kelas tanpa cahaya. Bagaimana kami mahu mengucapkan selamat tinggal, sedang kasihmu masih di sini, mengikat kami dengan rindu yang tak bertepi. Bonda, pergilah dengan senyuman dalam dakapan doa kami yang tak pernah berhenti, kerana jasamu akan kekal mengalir di setiap hembusan nafas kami. Saya wakil daripada AKP mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Yani. Semoga berbahagia selalu dan sihat-sihat selalu sampai keluarga tercinta. Selamat Hajah Yani. Selamat bersara pengutua. Selamat bersara pengutua. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat bersama. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada unit pengawas ingin mengucapkan semoga Bonda sihat dan gembira selalu dan dimurahkan rezeki. Terima kasih Bonda. அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் வெற்றிகள் அடைய வாழ்த்துக்கள். 谢谢校长的关爱，祝校长身体健康，事事顺利，退休快乐，拜拜。 Semoga dipermudahkan segala urusan yang dipanjangkan umur. Jangan lupa kami. Bye. Terima kasih Bonda. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rasulullah bin Sarah dari kelas 4 Fikih Wah. Saya mewakili bagi pihak bimbingan Muslim ataupun bimbingan rakyat sebaya mengucapkan selamat bersara bagi Puan Raja yang dibimbing Pengetua SMK Bagan Serai. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyisa relungku, bahagia takkan berulang kembali. Sebuah cinta yang tercela dan menyendiri, dan akhirnya kan berundur. Cinta aku terhenti di sini. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Yani. Semoga Hajah sentiasa sihat dan bahagia bersama keluarga tersayang. Terima kasih di atas segala tunjuk ajar. Kami juga memohon maaf ke atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan semasa bekerja bersama Hajah. Selamat bersara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada Puan Hajah Yani binti Kimi, saya ucapkan selamat bersara. Semoga Puan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan kebahagiaan hidup bersama keluarga tercinta. Di sini saya ingin memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan tutur bicara selama saya berada di SMK Bagan Serai. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Bunga melati kembang mewangi harum sampai ke hujung desa. Jasamu Tuan kekal di hati akan dikenang sepanjang masa. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Yani binti Kimi. Semoga Puan Hajah dapat memanfaatkan masa persaraan dengan sebaik-baiknya. Didoakan semoga Puan Hajah sihat-sihat selalu dan maafkan salah silap kami selama kami berada di bawah pimpinan Puan Hajah. Semoga Allah merahmati Puan Hajah sekeluarga dengan ingatan tunda ikhlas daripada kami guru-guru petang. Best, always the best. Assalamualaikum Puan Hajah Yani. Lebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah di atas segala tunjuk ajar sepanjang kita berkhidmat bersama-sama. Okey, terutama di SMK Bagan Serai ini. Okey, dan saya juga mendoakan agar Puan Hajah
sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan. Dan Puan Hajah, saya doakan agar sentiasa gembira dan ceria melalui detik-detik persaraan bersama dengan keluarga tersayang. Dan Puan Hajah juga gembiralah melakukan apa saja yang Puan Hajah ingin lakukan sepanjang persaraan ini. Terima kasih banyak Hajah. Sayang Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan pada Puan Kedua, Puan Hajah Yani binti Kimi, sepenuhnya majlis cikgu yang akan berlangsung tidak lama lagi. Saya merakamkan terima kasih kepada cikgu atas pendidikan cikgu selama ini kepada kami, khususnya pentadbir-pentadbir di SMK Bagan Serai. Saya selaku PKM cukup beruntung kerana Hajah banyak membantu saya dalam memastikan perjalanan unit HAM berjalan dengan lancar. Akhir kata daripada saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah, supaya Puan Hajah dapat melalui hari-hari persaraan dengan begitu tenteram, seronok dan tak perlu fikir lagi lah hal-hal berkaitan dengan sekolah. Saya mendoakan Puan Hajah dirahmati Allah dan dikurniakan kesihatan yang berpanjang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aida ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada insan yang sangat dihormati Hajah Yani binti Kimi, Ketua SMK Bagan Serai sempena persaraan beliau pada 1 November 2025. Sepanjang tempoh kepimpinan Hajah, sekolah banyak melalui perubahan yang amat membanggakan. Hajah bukan saja seorang pemimpin yang tegas dan berwawasan, tetapi juga seorang ibu, pemimpin, penyokong setia kepada seluruh warga sekolah. Kami amat menghargai setiap tunjuk ajar, nasihat dan bimbingan yang Hajah berikan. Kepimpinan Hajah yang berteraskan nilai kasih sayang, disiplin dan integriti telah menjadi inspirasi buat kami untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Walaupun Hajah akan meninggalkan dunia pendidikan secara rasmi, namun jasa dan kenangan bersama akan tetap segar dalam ingatan kami. Hajah telah meninggalkan jejak yang begitu bermakna, bukan sahaja kepada sekolah tetapi juga pada hati setiap warga Sebes. Bagi pihak seluruh warga Sebes, saya mendoakan agar Hajah Yani binti Kimi sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan serta ketenangan dalam meniti hari-hari baru selepas persaraan ini. Selamat bersara Hajah Yani, jasamu dikenang, budi-budi sanjung dan namamu akan terus terpahat dalam sejarah SMK Bagan Serai. Terima kasih. Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai saya antara nampak, esok jangan rindu.